dunia serba digital ini, pendidikan juga bertransformasi. Bagaimana teknologi dapat menarik minat murid dan menjadikan pembelajaran lebih menarik? Bersama saya, Muhammad Khalif Hakim, wartawan Seriko Channel bakal mengupas isu ini. Dulu, murid belajar melalui buku teks dan papan tulis. Namun kini dengan alat digital, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan lebih menarik. Misalnya, penggunaan video pembelajaran yang menggabungkan visual menarik dan penerangan yang lebih jelas. Sebagai contoh, murid boleh menonton video interaktif yang menerangkan topik-topik sains dengan cara yang lebih visual. Video pendek yang menyampaikan konsep melalui animasi atau simulasi bukan sahaja mudah difahami, tetapi juga menyeronokkan. Satu lagi cara yang berkesan adalah melalui gamifikasi. Apabila murid bermain permainan pendidikan seperti kuis atau teka-teki, pembelajaran lebih menyeronokkan. Murid lebih mudah mengingati pelajaran apabila mereka belajar sambil bermain. Pendidikan digital juga menambah keseronokan dalam pembelajaran. Jika dulu, murid hanya membaca buku dan cuba memahami konsep. Kini murid dapat mencuba dan merasai pengalaman menggunakan pelbagai deria. Kini jelaslah dengan pendidikan digital, murid mendapat pengalaman pembelajaran yang lebih seronok, menarik dan relevan dengan dunia mereka. Itulah cara mudah untuk menarik minat murid. Saya Muhammad Khalif Hakim melaporkan kepada anda. Terima kasih dan jumpa lagi.